Okey, selamat datang Fiza. Okey. Jadi kita tunggu sikit sahabat kita yang lain. Lepas tu tiga belajar bab perimeter dan ruas. Okey. Apakah maksud dengan perimeter dan ruas? Okey, perimeter dan ruas adalah bermaksud perimeter ukur keliling dan juga ruas dia ukur menggunakan rumus. Itu perbezaannya. Okey, contoh. Luas ada beberapa lah. Yang pertama adalah luas segi empat tepat. Ini kita ingat balik sementara. Okey. Segi empat tepat iaitu panjang, darat, lebar. Okey. Lepas tu segi empat sama, panjang dan lebar juga, tapi setiap sisinya adalah sama. Itu perbezaan ya. Okey, macam nak kenal segi empat tepat. Dia ada contoh tengah, dia panjang sedikit. Okey, kita ada lagi masuk. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih John. Ini kita sekarang tengah ulang kaji apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu perimeter dan luas. Okey, kita ingat balik. Perimeter adalah ukur keliling. Cara rumah awak kita ukur keliling. Tapi tak termasuk dalam rumah. Dia macam apa? Kita pagar rumah lah. Pagar rumah. Itu perimeter. Kalau segi luas adalah ikut rumus. Antara segi empat tepat, ini panjang dan lebar, dan juga segi empat sama. Panjang dan lebar juga rumusnya, tetapi dia punya sisi semua sama. Sisi semua sama. Segitiga pula dirumuskan 1/2 darat tapak darat tinggi. Itu perbezaan lah. Okey. Okey, ada nak tanya tentang bab ni? Semua okey ya? Semua okey ya? Jadi kita akan masuk bab baru. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk bab baru, iaitu algebra. Tapi sebelum masuk, saya nak ulang kaji dahulu. Ini ada sempat buat homework yang saya bagi ni, perimeter dan ruas. Sempat? Satu lagi, teorem Pythagoras. Bermaksud kita kena cari sisi panjang dia, ataupun orang panggil sisi condong. Yang condong kan, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Untuk dapatkan C, kita kena punca kuasakan rumus tersebut. Itu teorem Pythagoras. Contoh, macam kita buat soalan lah. Ada soalan berkaitan dengan teorem Pythagoras. Okey, boleh? Ada nak tanya? Ada sahabat-sahabat kita yang belum masuk ke? Boleh juga? Okey, baik. Okey, kalau faham, okey, bagus. Okey, hari ini kita cuba masuk algebra. Okey, apakah maksud algebra? Untuk kita ulang kaji balik. Algebra ni contohnya, awak ada segumpal duit siling dalam handbag awak ataupun dalam beg awak lah. Okey, tapi kita tak tahu berapakah keping duit siling tu. Jadi kita kena gunakan algebra. Contoh, X keping duit siling. Itu kita kena guna abjad lah. Apa-apa abjad lah. A ke B ke A B ke Q M ke, asalkan dia abjad. Itu kita kena buat abjad. Okay? Itu dinamakan algebra.
Dan kita kena sertakanlah. Dia ada kuasa 2 pun ada, X berasa pun ada, X tambah Y pun ada. Itu dinamakan 2 pun boleh ubah. Okey. Algebra dia ada 4 operasi. Dan algebra ada 4 operasi. Okey, apa yang awak tahu? Operasi apa? Ada siapa ingat? Operasi tambah. Okey, operasi tambah, operasi darab, operasi bahagi dan operasi tolak. Itu dia punya perbezaan lah. Okey, operasi dia. Setiap cara semua tak sama. Okey. Kemudian dia ada kaedah pemfaktoran. Okey, ini bab ni mak akan pakai daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dia memang sentiasa pakai. Ada satu lagi dia panggil kaedah kembangkan. Kita kembangkan persamaan berikut. Okey, kemudian satu lagi melibatkan pecahan. Pecahan pun ada cara tersendiri untuk kita mencari jumlah dia. Okey. Okey, siapa ada nak tanya? Semua okey? Boleh faham lah? Okey. Tak ada. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Untuk operasi tambah, dia kena contoh sebelah sini tambah. Dia mudah ingat tambah ni ahli keluarga yang sama. Contoh Faizal dengan adik awak ataupun dengan keluarga awak boleh tambah. Kalau Zurazmi dengan Faizal tak boleh sebab keluarga tak sama. Macam tu. Dia kena keluarga yang sama. Contoh 2A tambah A akan dapat 3A. Ini operasi tambah dahulu. Yang hak darab dah fikir. Itu dia. Okey, contoh lagi. 3Q tambah M. Boleh tak kita tambahkan 3Q tambah M? Cuba. Siapa boleh jawab? Ya. Tak boleh. Baru hadis. Tak boleh sebab keluarga tak sama lah. Macam kucing dengan anjing lah. Bukan keluarga yang sama. Kan dari kunjing lah. Dah sama. Dia kena ikutkan saja. 3Q tambah M. Okey, sekejap. Ada sahabat tu bermasuk. Okey. Selamat datang. Okey, ni kita baru saja memulai ni. Okey, kalau 3Q tambah M, kita tulis 3Q tambah M juga. Sebab dia bukan daripada keluarga yang sama. Tapi, kalau 3M and Y tambah 2M and Y, apakah jawapan dia? Okey, pada anda semua, cuba kita okey. 5 bagus. Bagus harus. 5 M and Y. Okey, itu kita punya ulang kaji lah. Siapa yang dah ingat, alhamdulillah, cantik. Okey, itu operasi tambah. Kalau operasi darab, macam nak buat kalau operasi darab? Okey, silakan. Senang dulu. Darab dah. Jadi contoh 2B darab 3CD. Okey, macam mana nak jawab? Tadi tambah ikut keluarga yang sama. Yang darab macam mana nak buat? Ada idea? Okey, beri sikit masa, saya beri 9 minit untuk korang.
Dan saya pun nak on tas tak? Okey, kalau soalan tu ni, awak ingat awak darat nombor dahulu. Jadi 3 darab 2 dapat 6. Okey, kemudian B darab C darab D. Maksudnya kita gabungkan sekali akan dapat B, C, D. Yes, bagus Fira. 6 B, C, D. Okey, bagus Okey, ni saja ulang kalau dah ingat, alhamdulillah. Okey, dia satu lagi. Kalau 12 BQ darab 4 BQ kuasa 2. Okey, apakah jawapan dia? Okey. Okey, betul. Lagi ada siapa nak bagi idea? BQB. Okey, kat sini kita buat B kuasa 1, sini B kuasa 1. Kalau darab, dia akan jadi tambah untuk abjad sahaja. Jadi B kuasa 2, Q kuasa 3. Macam tu. Bukan 12 darab 12 darab 4 akan dapat 48. B kuasa 1 tambah, dan saya mouse. Okey, B kuasa 1 tambah B kuasa 1 akan dapat B kuasa 2. Lepas tu mana dia? Okey, lepas tu Q kuasa 1 tambah yang 12 tu 12 dan 14 tak ada, 12 dan 4 lah, akan dapat 48. Kemudian B kuasa 1 tambah B kuasa 1 akan dapat B kuasa 2. Okey, cantik. Kemudian Q kuasa 1 tambah Q kuasa 2 akan jadi Q kuasa 3. Ini soalan ni, dia akan masuk dalam bab indeks. Indeks tingkatan 3. Walaupun dia adalah algebra, tapi dia pecahkan masuk indeks. Jadi 48 B kuasa 2 Q kuasa 3. Okey, hati-hati kalau Q ataupun B dia tak dapat nombor, ia adalah kuasa 1. Okey, ini kita masuk pemfaktoran. Okey, apakah pemfaktoran tu? Tak faham Okey, kita tengok sama-sama. Pemfaktoran dalam dua dia punya apa nak panggil untuk mudah faham, kurang, kata kurungan. Ada sini 8 kuasa M tambah 4 kuasa NQ. Contoh, ni apa kita panggil? Ada nombor dalam tu yang sama, kiri dan kanan yang sama akan dapat. Keluarkan nombor yang sama. Kat sini kena hafal sifir ataupun mahirkan dengan sifir. Akan keluarkan kata 4. Keluarkan 4 akan dapat 4. Sini akan dapat 2N tambah NQ. Itu maksud dia. Ada soalan algebra melibatkan pemfaktoran. Dia akan cakap pemudahkan ataupun simplify. Okey, ini kena ingat, kiri kanan kena ada yang sama. Yang tak ada tak boleh faktorkan. Okey, so far ada nak tanya confuse ke ataupun masa kurang mahir ke? Tak ada ke? Bagus. Okey, cantik. Okey, semua alhamdulillah. Okey, ini adalah kembangan ataupun pemfaktoran juga. Sebab apa?
M kuasa 2 tolak 1 dia adalah kuasa 2 juga. Tapi kita berbuat M tolak 1 kuasa 2 macam ni. Dan kita boleh kembangkan menjadi M tolak 1 dan M tambah 1. Macam tu. Okay, contoh M tolak 1 kuasa 2 sama dengan M tolak 1 dan M tambah 1. Macam tu. Dia punya kita kembangkan. Sebab apa? Dia ada 2 kan. Sini kan ada 2. Jadi kita pecahkan dia menjadi 2 kurungan. Macam tu. Ini bab form 4. Nanti lepas mahirkan semua, kita akan masuk bab form 4, bab 1. Ini pengembangan algebra. Tadi pemfaktoran. Ini pengembangan. Okay, apa bezanya? Ini dia masuk dalam kurungan. 4A darab negatif 3B akan dapat negatif 12AB. Akan jadi tambah 4A kuasa 2. Dia darab dalam kurungan. Dalam kan ada abjad ada berapa? 2 kan. Jadi darab satu-satu. Okey, itu dia punya perbezaan. Pemfaktoran yang sama buat keluar, pengembangan dekat luar masuk dalam. Okey, nanti kita buat soalan sama-sama. Okey, soalan sebalik tu ada yang dah boleh print? Okay, ada yang dah tengok soalan tu? Dah, saya cuba. Dah tengok. Okey, so macam mana berjawab? Jangan saya cuba masukkan. Okey, kita cuba jawab dulu. Ini pemudahan. Selalu ungkapan algebra ataupun algebra dia panggil pemudahan, cari nilai dan juga faktor kan. Soalan dia tanya macam tu lah. Kalau nak buat pun boleh. Cuba buat nombor 1 dulu. Siapa nak buat sampai nombor 5 pun boleh. Jadi kita semak sama-sama pun boleh. Tak masalah. So ada sahabat-sahabat itu yang tak masuk ni? Tak ada. Saya anggap dah 3.5 lah. Awal 4 orang sahaja lah. Okay, ada mungkin ada yang berbuat. Ya, sementara tu saya nak ambil gambar sebentar untuk saya hantar dalam report saya. Okey, siapa nak on pun boleh, tak on gambar pun tak apa. Okey, saya gambar sekarang 1, 2. Okey, terima kasih.
Okey, nombor 1 okey semua. Okey, saya tunggu sikit lagi. Tunggu konsepkan dulu sampai nombor 5. Kalau boleh sampai nombor 5 pun boleh. Itu nanti kita bincang. Soalan ni saya compilkan beberapa buku. Betul dia macam panjang sikit. Sebenarnya boleh ulang kaji di rumah. Okey, samakan nombor ataupun samakan abjad. Lepas tu baru settle lah. Nombor 1 dahulu. Okey, apakah jawapannya? 2X tambah 7 tolak 9X tambah 3. Kita buat dulu yang berkaitan dengan abjad dahulu, iaitu 2X tolak 9X tambah 7 tambah 3. Macam tu. Yang kita cek ke 2X dah masuk, negatif 9 dah masuk, 7 dah masuk dan 3 dah masuk. Okey, akan dapat 2 tolak 9 akan dapat negatif 7X. Ini berkaitan dengan integer bab 1 tingkatan 1. Ada siapa yang masih confuse tentang integer, boleh beritahu saya. Nanti saya akan buatkan kelas integer juga. Okey, lepas tu ini tambah 7 tambah 3 akan jadi 10. Ini jawapannya adalah ini ya. Atau kita susun 10 tolak 7x. Boleh pun kita susun, kita kemaskan dia. Kalau boleh, yang kiri itu biarlah yang dimulai dengan positif, kemudian yang kedua negatif. Baru nampak cantik, atau orang kata baru nampak comel sikit. Cantik lah. Okey, kemudian kita cuba soalan nombor 2. Okey, 2, berapa jawapan korang? Negatif 6x tambah 27 tolak 15 tambah 13x. Macam mana nak buat? Kau dah dapat jawapan dia? Okey. Untuk okey, kita sama sama-sama, iaitu negatif 6x tambah
13X akan dapat 7X tambah 27 tolak 15. 7X tambah 15 akan dapat 12. 7X tambah 12. Jadi jawapannya adalah negatif 6X tambah 13X sama dengan 17 tambah 27 tambah 5 sama dengan 7X tambah 12. 7X tambah 12 sebab apa dia? Negatif 6X tambah 13X akan dapat 7X. Kemudian 27 tambah 5 dan 27 tolak 15 akan dapat 12. Okey, ada nak jawab soalan nombor 3. Okey, so far okey. Soalan nombor 3 ada nak bagi jawapan, kita semak sama-sama. Okey, sekarang semua ke? Ada nak bagi jawapan, kita boleh semak sama-sama. Soalan nombor 3 kita semak sama-sama, iaitu 28 X tolak 5 5X akan dapat tolak satu lagi, kita buat satu dulu, akan dapat 23X tolak 19X akan dapat 4X. ok, 4X, lepas tu negatif 11 tolak tambah 8 akan dapat negatif 3. Okey, ada tak yang tertinggal? Tak ada. Akan dapat negatif 3. Jadi jawapannya adalah 4X tolak 3. Tentu. Okey, itu jawapannya. Jawapan akhir ya. Jawapan nombor 3. Okey, semua boleh buat. Okey, alhamdulillah semua boleh. Okey. Okey, terbatuk je. Okey, semua okey. So, kalau tentu okey. Okey, kita terus yang soalan nombor 4.
Okey, Adam okey? Adam okey. Pertama kita sertakan 23 tambah 13 akan dapat 36Y. Okey, kemudian tolak 7. Okey, akan dapat 29Y. Okey, ini settle. Itu negatif 19 tolak 17. Dia tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah. Tapi jawapannya tetap negatif juga. Akan dapat 16 1 3 negatif 36. Jadi 29B tolak dengan 36. Okey, boleh? Ada nak tanya apa-apa? Okey, tak ada. Okey, baik. So, semua faham. Okey, kalau faham, Alhamdulillah. Okey, kita cuba. Okey, siapa buat ni? Setelah soalan nombor 5. Cuba buat nombor 5. Nanti kita terus berubah ke soalan lain. Dah, saya nak ada WhatsApp. Okey, boleh buat semua? Okey. Saya semak sama. Okey, negatif 27 tolak 18Y. Okey, bukan 8Y. Okey, kita semak sama. Okey, 23 tolak 8, 5Y. 5Y. Lepas tu 14 tolak 10, 4 akan dapat negatif 23. Jadi 5Y tolak 23. Okey, so semua faham. Alhamdulillah. Okey, kita cuba soalan berkaitan dengan kurungan. Okey, kita ulang kaji. Tadi berkaitan dengan nombor yang biasa. Ini berkaitan dengan kurungan. Okey. Okey, cuba buat soalan nombor 15. Kita soalan ada dengan awak semua. Okey, pertama soalan sini, hati-hati pada tanda negatif ataupun tanda tolak. Hati-hati.
Okey, tengok berarti pada kurungan. Okey. Zul Azmi boleh jawab soalan Ajibah? Okey, kalau soalan macam ni, ini kena masuk bersesi. Kalau tak faham macam ni, saya akan ajar. Senang, kalau semua faham lah. Okey, sama-sama. Okay. Ini kena darab dalam kurungan. Okey, bila negatif, darab positif akan jadi negatif. Tapi bila negatif, darab dengan negatif akan jadi positif. Tadi selalu pelajar setelah mereka sedap apabila ada negatif sahaja. Contoh dari single negatif akan berubah, jawapan akan berubah, akan jadi negatif 5A tambah B. Macam tu. Lepas tu ini berubah tak dia punya tanda dia? Agak berubah. Negatif 2B darab X. Apakah jawapan dia? Darab dengan tambah. Maaf, tersalah dia. Okey. Pertama, ini adalah tanda tolak ataupun orang panggil tanda negatif. Bila darab dalam kurungan, dia umpama macam A kurungan B tambah C, contoh. Jadi A dalam ni akan jadi AB dan AC. Jadi kat sini negatif 5A darab akan jadi negatif 5A. Yang sini akan jadi positif B. Sebab apa? Negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Masa kata Faiza tadi, betul, akan dapat positif. Jadi negatif 5A tambah B. Negatif 5A tambah B. Lepas tu yang kedua pula, negatif 2B darab dengan positif, ataupun kita biasa panggil tanda tambah, akan dapat negatif 2B juga. Dan negatif 6A darab dengan positif akan dapat negatif 6A juga. Sebab apa? Dia darab dengan negatif dan positif. Negatif tak akan berubah. Umpama king dengan queen. Bila king dengan queen, yang paling besar adalah queen. Jadi negatif 2B tolak negatif, atau kita panggil tolak 6A. Kemudian tolak 2B tolak 6A. Macam tu. Jadi kita selesaikan negatif 5A. Negatif 5A tolak 6A akan dapat, dan sebab sini negatif 11A. Okey, yang okey kita hapuskan. B tolak 2A, B tolak 2B akan dapat negatif B. Sebab 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Settle. Tapi kat sini depannya 3A, tambah 3A dan tambah 2 kat situ. Jadi negatif 11 tambah 3 akan dapat negatif 8A tolak B tambah 2. Jadi jawapannya adalah negatif 8B tolak B tambah 2. Okey. Negatif 8B tolak B tambah 2. Okey, jawapan sama semua? Kalau nak tukar pun, positif boleh 2. Sama. Okey, cantik. Thank you.
nanti harapannya tolak B pun boleh. Sebab apa 2 kat depan? Sebab kita nak positif kat depan, biar nampak cantik lah kita nak jawapan. Biar positif kat depan, berapa kemas lah. Nak buat negatif 8A kat depan pun boleh, tak masalah. Kalau tak saya suka nampak kemas jawapan saya. Jadi baru kita boleh dapat markah. Kita nak menarik hati penanda ataupun cikgu awak. Bila tu, oh bagus budak dah dapat markah macam tu. Okey? Okey, kita cuba buat soalan. Okey, kita tinggal di 15 saat. 15 saat pula. 15 minit, 15 saat dah berapa lah, cepat habis saya. Okey, kita cuba pula soalan nombor 18. Okey, dalam ni saya bagi awak homework, buat yang mana saja 5 soalan. Nanti minggu depan kita bincang, ataupun kalau dah siap boleh WhatsApp saya sesemak. Boleh, tak salah. Okey, 5 soalan lah. Sebab kita kalau boleh setiap minggu ada homework lah. Jadi awak boleh ingat lah apa yang kita dah belajar. Okey, kita buat nombor 18. Negatif 19 campur 7A tolak 3S tolak negatif 12 tolak 15A tambah S. Okey, cuba buat dulu. Kalau ada kurungan, utamakan kurungan dulu. Apa-apa, utamakan kurungan dahulu. Okey, apakah jawapannya? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, yang ini negatif. Darab dengan negatif akan jadi positif. Sebab apa? Negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Lepas tu sini pun sama, akan berubah, akan jadi tambah. Jadi 15R tambah 12. Okey, kemudian tambah dengan 7R, 7 tolak 3S. Kita susun balik. Negatif 19 tambah 7R tolak 3S tambah 12 tambah 15R tambah S. Okey, kita buat satu-satu macam tu. Lepas tu kita susunkan 7R dengan 15 akan dapat 22R. Okey, kemudian negatif 3S tambah S akan dapat tolak 2S. Okey, settle. Lepas tu negatif 17 tambah 12 akan dapat negatif berapa? Negatif 7. Jadi itu jawapan akhirnya. Tersama ada tak yang tertinggal? Saya tak ada tu. Kalau ni bersama jawapan sama boleh beritahu saya. Kita semak sama-sama.
Okay, boleh jawapan sama. Okay, boleh. So, sama jawapan. Faham? Okay, kita buat lagi soalan. Ni melibatkan tadi melibatkan tambah dan tolak. Ini pula melibatkan darab dan juga bahagi. Okey, cuba kita buat soalan nombor 1. Untuk awak mudah faham, darab nombor dahulu. Maksudnya 2 dan 5 akan dapat 10. A dengan A akan dari tambah. Maksudnya A kuasa 3. Okey, kemudian B kuasa 3 tambah B akan jadi B kuasa 4. Jawapannya adalah 10. A kuasa 3, B kuasa 4. Itu perbezaan dia. Macam tadi tambah dengan tolak dia lain. Jadi dia darab sahaja. Tak lagi selamat darab nombor dengan nombor dahulu. Kemudian darab bertukar menjadi tambah. Iaitu A kuasa 1 tambah A kuasa 2 akan jadi A kuasa 3. Itu perbezaan dia. Okey, baiklah semua. Ada nak tanya? Siapa Zul Azmul ke? Sebab tadi dia kata ada kurang faham. Ni lah semua ke? Fela, Adam, Aziz okey semua. Kalau ada nak tanya pun boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, thank you. So, okey, semua okey, tante. Jadi, untuk orang kerja, kalau dah okey, jadi next week kita akan masuk bab lain pula. Berkata ajar barat, untuk awak ulang kerja lagi baik. Kata yang cuba kita masuk datang 4, datang 5. Okey, ada sikit masa ni kita cuba buat soalan nombor 2. Okey, kita ada lagi 5 minit. Baru cuba buat. Okey, kita bagi 2 minit. Lepas tu kita bintang sama-sama. Okey, 28 A yang BK itu sama-sama. Okey, terima kasih Fela. 28 akan dapat 7 dan 4, 28. Kemudian A kuasa 2 tambah A kuasa 5 akan jadi A kuasa 7. Dan ini akan jadi B kuasa 5. Dia jawapan dia A kuasa 7 tambah B kuasa 5. Okay? Okay, so soalan kat sini saya bagi awak 5 homework. Boleh 5 homework, cuba buat. Next week kita bincang, boleh? Okay, saya bagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bagi awak 6 homework, cuba buat. Dan ada masa ataupun malam-malam sebelum nak tidur, cuba buat 1. Esok buat lagi 1 kan. Masa awak tak ada kerja, tak rehat tu, buat lagi 1. Dia 6. Okay, kita kena banyakkan buat latihan. Okay, okay, saya ada group TikTok. Bukan group saya ada TikTok untuk matematik.
Okey, boleh apa kata follow TikTok saya. TikToknya tak ada libatkan apa-apa, hanya ilmu matematik saja. Awak boleh follow saya di TikTok. Saya pun tengah nak cek ramai follower sebab saya nak jual buku matematik saya. Jadi boleh membantulah saya follow dan tengok info yang saya berikan. Moga ulang kaji untuk awak dan campur sekolah dan sekolah menengah. Okay, pasal apa yang nak follow tapi TikTok saya memang tak ada mengarut, semua tetap ilmu matematik saja. Okay, ada lagi 2 minit. Okay, ada sesiapa nak tanya ataupun ada yang tak faham ke apa? Kalau okey, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, see ya.